Siapa dapat buka homestay macam ni. Duduk dalam tidaklah kabin macam ni je, tapi harga syahdu. Oh, sama je. Sarapan je yang malam. Guys, pada here pick up playlist yang kedua saya Farida. Sekarang hari ni konten apa? Hari ni saya akan post konten vlog seharian, bukan seharian, vlog raya Farida. So korang kena tengok vlog ni, memang the best. Sampaikan Farida memang panjang sangat, sampaikan ada kenduri, sampaikan Farida jumpa ex-boss Farida, sampaikan Farida check in 3 hotel berturut-turut. So korang stay tune, okay? Let's go. Sekarang kita nak tengok bilik dia dah. Let's go. Ni bilik dia nombor 13. So kunci ini. Nampak tak? Padahal duduk peralih je. Mai bercuti pun dekat peralih. Okay, kunci tu mana? Nombor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu. Oh, kunci ni masa lampu. Buka lampu dalam bilik ni. Buka lampu dalam bilik ni. Okay. Good. Chibi. Lala, nanti kita tengok bilik yang second pula. Jom. Cantik kan? Lagi tak bantu aku pula video mesti. So sekarang kita tengok bilik yang ke-20. Apa tengok? Pada outfit Raya Day 1. Tada! Jom. Kesian dia ni. Oh, sama je. Patut dia tanya kita tadi. Ni orang mana? Orang Perlis lah. Raya tak tahu di mana kita nak raya kat sini. Sebab majoriti raya tahun ni adik-beradik pada majoriti balik rumah ni lah, mak-mak mereka belah sana kan. Kiranya ni lah kan. Orang panggil apa? Mertua. Rumah mertua kan. Lepas tu balik rumah anak-anak. So majoriti kat kampung tak ada lah rumah adik-beradik. So kita orang bercuti luar. Okay. So jom kita nak sekarang dia cantik. Best aku dapat buka homestay macam ni. Duduk dalam tidaklah kabin macam ni je, tapi harga syahdu. Cantik ni, tengah ada kolam, duduk tengah-tengah bendang. Oh my god. So kita nak tengok apa je aktiviti yang Farida dengan family Farida buat kat sini. Let's go. Tunggu dia kat family Farida tengah main congkok. Ayo mak, kakak, adik. Oh seronoknya. Okay sekarang Farida dah malam lepas tadi buat video tunjuk vlog apa siang hari sebenarnya kita orang check in. Tiba-tiba dah malam dah. Kami dah main congkok dah. Kami dah bersiang-bersiang sosis dah. Macam apa tadi gambar tadi kan. Kami dah buat macam-macam dah. And sekarang malam ketibaan lah. Memang punya lama kami tunggu daripada kami check in. Baru main. Abang Farida baru main. Tapi dia main-main dia terus bakar Fiat. Tengok kami Farida naik-naik mandi. Diorang tengok, oi makanan dah siap di hidang. Oh okey tak jadi dah marah. Okay. So ayah sekarang tengok menyicah. Ayah makan apa ya? Sarapan roti. Sarapan je yang malam. Sebabnya baru makin tidur. Kita ke sini kita nak tengok. Mak tengah buat apa mak? Makan dah? Makan. Mak makan dah tengok. Nasi kau mak makan dengan ni apa lauk kuah yang paling special. Kita ada juga abang Farida. Banyak sikit interview sikit. Okay, kenapa anda datang lewat? Anda raya di rumah. Oh, hari ni dia ada orang raya ke rumah. Itulah nak buat apa? Family dia buat hari raya kat rumah. Yo ni memang betul-betul lah minit. Tapi tak ada plan pun nak main tidur ke, tak ada. Pukul 2, 2.30. Pukul 2.30 kami baru plan. Pukul 2.30 baru nak cari mana homestay yang paling cantik kat Perlis. Tiba-tiba kami jumpa ni. So kami pun tanya kau ada lagi available. Terus main. So ini ada kakak ipar saya. Oi, main-main terus cucuk terus bakar settle nak kau dah. Kau kerja ni lah. Memang duk buat kerja ni hari-hari tu. Senang.
Siapa yang tanya pasal kios Faridah tu? Ni lah tak kira. Kita ada juga gerek kat sini. Tapi Faridah suka lah vibe-vibe dia. Vibe-vibe yang mencantik dan menceriakan. So nanti kita nak tengok apa game kat sini. Sebab kat sini ada banyak. Ada tu nak candak tu kau macam ni kita tengok. Ni jangan duduk kata lah. Ni memang macam-macam dah kaya beli. Nampak tu Maggi kami sangkut kot tu. Ayah main apa? Kita fight dah nak? Kita fight dah. Jom. Okay. Kita fight dah. Okay, ayat warna apa? Ayat nak ambil warna apa? Ayat warna ni dah. Ayat warna merah. Ni ayat punya. Hati punya warna kuning. Okay. Kita letak bola tengah-tengah. Okay. Ni ayat warna merah. Ni ayat punya. Ni ayat pegang ni dulu. Sebab okay. Hati kena pegang ni dulu. Okay, 3, 2, kita nak sepak bola. Macam ni. Ayat jalan ke sini, ayat sepak bola. Okay, sepak. Okay, sini. Sini. Okay, macam ni. Oh, ada pendek. Oh, hati kena situ. Ui. Oh, sepak. Ambil. Wow. Yeay! Hati menang. Ya kalau hati menang. Weh. Sekarang. Okay, Bang Min nak buat apa sekarang? Survivor. Ada benda lah ni. Ya, dia. Weh, nampak bijak ah. Sebab kat sini memang dilarang masuk. Tapi dia boleh BBQ sahaja. Banyak. So kita nak panaskan. Apa ni sup? Payuk aku juga. Payuk aku juga. Nyamuk kita tak apa. Mo-ons. Okay, apa kena on lah. Kena korbankan periuk. Korbankan periuk. Mo-ons. Rasa tak apa. Aku Anik, nanti adik tengok kat mana? YouTube Atik. Adik tengok sini. Ni, tengok tak mau ngaku. Pada Abang Meh? Dia dah panggil. Siap dah sup kita. Tengok sikit chef. Weh. Ui. Betul-betul. Ui, boleh makan lah ni. Okay, jom kita boleh menghidap. Ui, cantik korang suasana. Weh, Abang Meh ambil gambar sikit. 1, 2, 3. Tengok sini. Teng, aduh. Ha? Ambil gambar juga. Okay, 1, 2. Ni kamera dekat ni. 1, 2, 3. Ni kamera dekat YouTube kau. Nanti dia ambil gambar. Trek. Okay, mau rasa dulu chef Abang Meh. Bismillah. Ui, panas lecok. Ada. Boleh dah. Ya. Ambil. Panas sangat. Panas. Adik pegang ni. Dia panas sangat. Pergi kat depan tu ambil rarap. Apa tu? Ni apa? Korban jiran bagi. Jiran kan yang bagi yang pada Buat 2 ekor. memang banyak sangat jiran pada buat korban 14 orang. Okay, sekarang so jom kita nak makan dulu dan kita nak buka. Let's go. Okay sekarang kita orang pun dah settle check out dah. Memang mandi kolam apa semua memang sangat-sangat best. Mandi kolam daripada pukul 8 pagi sampai ke 10 pagi baru naik. Memang 2 jam berendam dengan panasnya dengan sejuknya semua adalah. So bakar-bakar BBQ pun sudah, mandi kolam pun sudah, ambil gambar pun sudah. Nampak ni Faridah jadi cameraman seorang-seorang. Fotografer Faridah jadi fotografer semua family Faridah. Tapi gambar Faridah tak ada. Kita nak pergi ke rumah. Let's go. Okay korang, so dah vlog Faridah seharian bercuti dengan family. Balik pula, ni memang vlog Faridah dekat Perlis lah. So balik pula rumah daripada bercuti dekat Perlis juga. Bercuti dekat Homestay Perlis pula. So Faridah pun buatlah kena bertahlil sikit dan kena bersyukuran sikit. Sekarang sebab tadi Faridah balik, Faridah tak ada nak angkat kamera untuk record dekat hampa apa yang Faridah prepare. Laksa, aduh, itik, tak pack masuk itik. Memang sedap dah. Kita buat nasi juga, kita buat laksa kuah lemak. Memang family Faridah kalau buat kena apa pun memang laksa kuah lemak mesti ada ni. So sekarang ramai dah Tok Imam dua masjid yang sedang membaca lah tahlil dekat rumah Faridah. Sebab Faridah sekarang masuk bilik sekejap sebab Mara buat hal. So jom kita
tunggu dekat luar untuk prepare makanan lagi. Let's go. Okey korang, so rutin malam pada pula habis je kenduri, bertahlil-tahlil, mai celebrate birthday pula dekat karaoke bersama dengan cousin-cousin Farida. Tapi kita orang datang awal. Dia punya birthday tak datang lagi. Sebab sekarang kita tunggu mak Farida apa semua, ayah Farida, abang Farida, kakak ipar Farida, kakak Farida semua. Kita tengok dia datang. So kita orang datang dulu. Let's go. Settle, kenduri pun settle and karaoke pun settle. Lepas balik je karaoke pukul 2 pagi jumpa my ex-boss. Tapi tak dapat lah, sembang-sembang lama, dapat jumpa sekejap. Sebab tadi dah pukul 2 pagi and esok pagi tu terus Farida balik ke KL dengan hadap jamnya. Tukar-tukar drive, start Farida drive, start kakak Farida drive, and ada Mario lagi. Punyalah jam dari Perlis ke Perak sampaikan kami boleh karaoke. Dah malam dah pun. Demi cinta yang menyala, ku rela menggenggam bara api demi kasih yang mengharu. Sungguh aku rela biar. Okay sekarang kita orang dah settle drive berpanjangan. Macam korang tengok story IG Farida kan, punyalah balik. Padahal kemarin kita baru je check in kot. Hari ni disebabkan kita balik dan hadap jam terlalu lama, kita singgah dulu check in dekat Perak. Kita main pun. Nak tengok bilik tak? 1, 2, 3. Aku apilah review sikit. Aku okay. So kita ada ganti. Wih cantik. Masuk-masuk ada. Cantik gunung tu. Wih ada peti simpan duit. Kalau duit kita banyak kita simpan dalam ni. Ada tempat hair dryer. Ada iron. Wih iron dah jenis iron untuk kita tu. Aircon hitam. Premium. TV. Cantik tu. Boleh buat video kat sini. Wow. Aku ni kalau main hotel-hotel ni pokok-pokok sikit. Dan kita ada. Wow. Alamak tak ada view lah. Sebab dia hotel kan. So dia bukannya macam apartment. Macam kondo tak boleh tinggi. Dia cantik dah yang. Tengok bila yang ada buka sikit. Wow. Mana orang je kat sini. Wow cantik. So hari ni kita akan buat video. Kita akan buat video get ready with me. Get ready to sleep. Wow. Cantik. So dia tak mahu dah ada promo-promo dah dia pun tak bagi ni. Sebab Farida terpaksa kena hantar Farida punya Mario dekat boarding dulu. Sekarang dah pukul 10.30 malam. Nak pergi sebelah tu, kami tak makan apa daripada pagi lagi. So Farida kena pergi hantar Mario dulu boarding sebab sini tak boleh masuk. Not pet allowed. Wah, pilih dulu. Jom. Nampak tak? Memang mudah. Kemarin baru pergi check in kat Perlis. Yang family, hari ni kita dating dua-dua dengan kakakku. Ada. Bye. Kau ni. Okay, sejam kita nak pergi ambil Mario. Jom, let's go. Kita akan makan-makan. Kita makan kat mana tu? Esok kami ada breakfast. Nak tengok breakfast sebab breakfast tu halal. So nak tengok dapat apa makanan. Kalau bangkit lah. So let's go. Alhamdulillah Farida dengan kakak Farida memang transit Ipoh, check in dekat Ipoh semata-mata untuk tidur sebab dah malam dah pun sampai. Time ni pukul 10 malam. Dan kita orang pun keluarlah pagi-pagi lagi untuk ke
KL sebab kita orang memang nak balik KL, memang menuju ke KL. And Farida pun datanglah casting dekat KL hari yang sama, memang tak ada plan langsung. Yang sebelum nak casting tu adalah shopping ke? Kita makan kat Farida, memang kena hasut. Lepas tu kita orang pun check in lagi satu hotel untuk kita orang stay malam-malam tu. Dan malam tu juga Farida ada live Fabulous yang korang masuk tu, and kita orang pun dah settle buat live and video semua dah settle. Farida pun dah tidur, dah nyenyok dah pun, view pun cantik hotel Ibis ni. And Farida pun pulang lah esok pagi tu untuk Farida bercuti lagi di China. Korang tunggu tak vlog Farida. Bye bye. Assalamualaikum.